Assalamualaikum dan hai semua. Hari ini kita bersama seorang tetamu khas iaitu Puan Akmal Salwani binti Ahmad Kamal, Pengarah Urusan Wawa Azman Enterprise, Pusat Jualan Stokis Farm Fresh Dungun, dan Tuan Guru Besar Encik Rosmadi bin Abdullah. Cikgu, apakah cabaran utama yang dihadapi oleh guru semasa melaksanakan program ini? Ya, terima kasih kepada Zara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puan Wawa, dalam kita melaksanakan program ini, beberapa perkara yang cikgu melihatlah sebagai satu cabaran. Yang pertama ialah berkaitan dengan penghantaran susu ke sekolah kadang-kadang tidak dapat menempati masa disebabkan mungkin penghantaran ke tempat-tempat lain. Saya rasa itu yang pertama lah. Yang kedua, oleh kerana penghantaran itu melibatkan jumlah yang banyak, jadi kita ada kekangan sedikit, iaitu dari segi tempat untuk penyimpanan susu, sebab susu ni dia perlu disimpan di tempat yang suhu yang sesuai lah, dari segi penjagaan, tempat yang sejuk dan sebagainya untuk bagi susu itu dapat bertahan. Kemudian ialah kita nak yang cabaran yang ketiga pada cikgu ialah bagaimana kita nak membudayakan untuk murid ni minum susu. Sebab hari ini kita melihat murid-murid kita ni sudah terdedah dengan minuman yang tidak berkhasiat. Jadi dia suka minum benda-benda yang manis, yang tidak tahu impak kepada mereka. Banyak minuman hari ini yang bergas, itu yang jadi kegemaran kepada murid-murid kita lah. Jadi bagaimana kita nak menerapkan kepada murid kita betapa pentingnya untuk kita minum susu yang boleh memberi kesihatan kepada kita. Itulah yang cikgu nampak beberapa cabaran. Okey, terima kasih. Soalan seterusnya, adakah cikgu berpendapat program ini wajar diteruskan untuk tahun-tahun akan datang? Mengapa? Pada cikgu, memang bagus program seperti ini kerana kita melihat kepada hari ini kesihatan murid mesti diutamakan. Ibu bapa hantar anak ke sekolah bukan saja nak melihat dari segi pencapaian akademik semata-mata, tetapi nak melihat kepada anak-anak berada di sekolah mesti berada dalam keadaan sihat. Jadi untuk memastikan anak-anak kita itu berada dalam keadaan sihat untuk mudah menerima ilmu apabila berada di sekolah, dia perlu disediakan dengan minuman yang berkhasiat, khususnya susu Farm Fresh inilah. Okey, jadi wajarlah perkara ini, program ini diteruskan. Dan dalam masa yang sama bila kita teruskan program ini, dia juga sebenarnya memberi income kepada sekolah, sebab sekolah nak bergerak untuk kita menghasilkan sekolah berkualiti, kita perlu membuat kerjasama jaringan dan jalinan daripada pihak luar, khususnya pemegang taruh kita. Dan cikgu rasakan Farm Fresh ini adalah satu punca untuk kita mengadakan jalinan jaringan bagi memastikan sekolah kita ada sumber untuk kita buat sesuatu di sekolah. Terima kasih. Terima kasih cikgu. Baiklah Puan Akmal, pertama sekali boleh Puan bagi tahu apakah objektif utama dari pertandingan susu subsidi kebangsaan ini? Okey, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada Adik Zara dan juga Tuan Guru Besar. Okey, objektif utama untuk pertandingan susu subsidi kebangsaan ini adalah untuk menggalakkan murid minum susu dan menjadikan amalan minum susu ni sebagai rutin harian lah. Okey, di samping itu kita nak bagi pendedahan tentang khasiat susu segar. Okey, dalam masa yang sama pertandingan ini akan membuatkan murid-murid untuk seronok dan lebih berminat lagi untuk terlibat dengan program pemakanan sihat di sekolah ini. Oh, macam tu. Bagus juga ya bila ada pertandingan terus buat murid lebih teruja nak minum susu. Soalan seterusnya, apakah mesej utama yang ingin anda sampaikan kepada pelajar tentang kepentingan susu? Okey, bagi saya, kalau kita nak badan kita kuat, otak cergas dan bertenaga sepanjang hari,
wajib lah, macam kita perlu mengamalkan pemakanan yang sihat, minum susu, dan tabiat minum susu ni seharusnya dipupuk dari zaman kanak-kanak lagi, kerana dia membagi kesan impak yang besar lah untuk kesihatan dan pembelajaran anak-anak. Wah, ringkas tapi bermakna. Terima kasih banyak-banyak untuk pesanan itu. Baiklah, kita dah sampai ke penghujung podcast kita. Terima kasih banyak atas perkongsian yang sangat jelas dan menarik. Harap semua murid lebih faham kenapa pengambilan susu penting untuk kesihatan. Sekian sahaja podcast kita pada hari ini. Jumpa lagi.